Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Iqmal bin Muhammad Noor, Perkhidmat di SJK Sekolah Besar. Saya ingin membentangkan sebuah inovasi yang telah saya hasilkan berkaitan dengan kemahiran menulis, iaitu papan bestari menggunakan teknik sabtu, sama dan pahak. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut, saya menerangkan dulu tentang pengenalan inovasi ini. Untuk makluman semua ataupun untuk semua sedia maklum bahawa murid yang bukan penutur naratif atau penulis asli, iaitu murid Cina, didapati lemah dalam kemahiran menulis dan juga menjana idea dalam kemahiran menulis. Selain itu, kita sedia maklum bahawa kemahiran menulis sangat penting dalam penguasaan bahasa Melayu. Dengan itu, saya mengambil inisiatif untuk menghasilkan sebuah kit ataupun bahan inovasi yang lebih menjurus kepada pendekatan kreatif dan moden untuk mengatasi isu ini. Objektif. Apa yang saya meletakkan 3 objektif dalam menghasilkan inovasi ini. Yang pertama adalah dari segi membantu murid untuk menjana idea dalam penulisan karangan. Yang kedua berkaitan dengan membantu guru untuk menarik minat murid dalam aktiviti menulis, khususnya dalam PDP Bahasa Melayu. Yang ketiga berkaitan dengan mewujudkan kit yang selari dengan perkembangan teknologi semasa. Daya cipta. Apa itu papan bestari? Papan bestari ini direka khas untuk membantu murid yang lemah dalam kemahiran menulis. Selain itu, papan ini juga menyediakan pembelajaran interaktif yang menyeronokkan dan boleh memberikan keseronokan kepada murid-murid semasa mereka belajar kemahiran menulis. Yang ketiga, berkaitan dengan kit ini digunakan secara berterusan dan juga konsisten. Yang keempat, dalam kit ataupun inovasi yang saya hasilkan ini terkandung permainan interaktif yang dapat menarik minat murid untuk belajar, khususnya dalam bahasa Melayu. Selain itu, papan ini juga berkonsepkan pembelajaran digital di mana dalam papan bestari ini saya menggabung jalinkan dengan elemen pendigitalan, practicality dan juga kegunaan. Yang pertama, dalam bahan bestari ini mengandungi rangka karangan yang lengkap. Kedua, dalam papan ini juga mengandungi simbol yang mewakili teknik menulis setiap perenggan, di mana kalau dapat dilihat dalam papan tersebut kelihatan gambar kalender, mata dan juga paha. Itu mewakili simbol untuk menjana idea dalam melengkapkan sebuah karangan yang baik. Ketiga, bahan ini juga ataupun kit ini juga sesuai digunakan untuk individu ataupun secara berkumpulan. Dan juga di dalam bahan ini juga terkandung QR code, iaitu kod respon pantas yang boleh mengakses kepada Google Site yang telah saya bina. Ini apa yang telah saya katakan sebelum ini, di mana penggabungan elemen penjetilan dengan bahan mawjud yang saya telah hasilkan. Selain itu, bahan pembelajaran kendiri juga menjadi sebuah bahan pembelajaran kendiri di mana murid boleh menggunakan bahan ini di mana-mana saja, bersesuaian dengan konsep pembelajaran di mana-mana sahaja. Seterusnya, berkaitan dengan permainan digital yang dikemas kini berkala. Ini bermaksud bahawa saya akan sentiasa memuat naik bahan yang terkini melalui Google Site yang telah saya bina. Sasaran dan flexibility. Yang pertama, sasaran saya adalah murid pemulihan. Kedua, murid tahap 1 yang merangkumi tahun 1, 2 dan 3. Murid tahap 2 yang merangkumi tahap tahun 4, 5 dan juga 6. Dan juga bahan ini juga boleh digunakan ataupun disasarkan kepada murid yang berprestasi rendah melalui intervensi yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Facility penggunaan. Bahan bestari ini ataupun bahan ini adalah iaitu berkaitan dengan papan bestari ini mudah dibawa dan boleh diakses di mana-mana. Mengapakah saya mengatakan sedemikian? Kerana di dalam pada paparan-papan tersebut mengandungi QR code, iaitu kod respon pantas yang boleh diakses di mana-mana saja di rumah ataupun di sebaliknya. Kemudian, papan bestari ini mudah difahami kerana saya menggunakan diksi atau menggunakan ayat yang mudah dan ayat yang ringkas yang boleh memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada murid-murid apabila mereka belajar menulis idea, khususnya murid yang lemah.
Kalau dapat dilihat melalui papan bestari yang telah saya hasilkan, visualnya amat menarik dan juga interaktif, di mana terdapat berbagai warna dan juga berbagai gambar yang lebih jelas untuk membantu murid dalam menjana idea. Kos untuk penghasilan sebuah papan ini adalah saya mengambil, membelanjakan sebanyak RM80, di mana bahan tersebut adalah bercetak dan berwarna. Kesan dan kemampanan. Apa yang saya dapat lihat sebelum dan selepas, di mana murid tidak tahu menulis dalam perenggan. Ini sebelum dia. Murid tidak tahu menulis dalam perenggan. Kedua, murid tidak tahu menjana idea. Yang ketiga, murid cepat bosan dan tidak suka menulis. Dan juga saya membuat pemerhatian melalui selepas penggunaannya, di mana murid memahami bagaimana untuk membentuk perengganan. Yang kedua, murid dapat menjana idea berdasarkan gambar, iaitu yang simbol yang saya kata mewakili setiap perenggan. Dan juga yang ketiga adalah murid teruja untuk menulis, di mana mereka boleh akses permainan digital melalui QR code tersebut. Secara kesimpulannya, apa yang saya dapat katakan bahawa papan bestari ini boleh membawa perubahan yang positif dalam PDP Bahasa Melayu khususnya, di mana papan ini menggabungkan elemen pendigitalan dan juga bahan maujud yang terkandung teknologi, kreativiti dan interaktif. Saya berharap papan bestari ini dapat diperluaskan penggunaannya di mana saja, di berbagai lagi sekolah, di banyak lagi buah sekolah, untuk membantu kemejadian murid.